Welcome back to Bella Gas channel. Keep going, keep growing. Hey, 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 come along with me. Welcome to Bella Gas, a place to be. Little moments, dreams we grow, sharing stories as we go. Macam korang nampak hari ni Bella punya thumbnail. So samalah macam tengok thumbnail. So korang tengok kat sini dah bersepah dah. So apa saya nak buat? Hari ni saya akan restock anak bini saya punya. Yeah, gitu. Okay, so ni semua yang kita dah beli, kita akan restock untuk sebulan. Korang tengok tu guys, diorang dah datang dah. So bekas ni kita akan susun dia kejap lagi. Yeah, Shitam, this is yours. Banyak guys. So kita akan susun-susun dulu. The first thing first, kita akan keluarkan dulu semua ini. So, kita akan letak atas meja ni dulu. So ni semua diorang punya sikat-sikat. Ini semua diorang punya ubat-ubatan. So basically yang ni saya suka pakai, tapi diorang ni kadang-kadang diorang tak pakai, diorang tak nak makan bila saya letak dekat dalam ni. So kita akan susun. Ini kita nak susun wet food. So ini dia punya ubat-ubat tudu makan ni semua, kita ada pouch-pouch ni. So kita akan susun semua dekat dalam tray, tray ni. Ni stok makanan. Ni stok makanan dia. Ni treats dia. Treat dia saya tak beli lagi. So kita akan beli lagi. So ni glove. Basically kalau macam contoh saya nak lap dia orang seminggu sekali ataupun 2-3 kali. Inilah. So pampers dia orang. Kemudian ini kad dia orang. So untuk smoky saya nanti korang akan tahu siapa itu smoky. Saya tak kenalkan lagi korang. Okay, let's go. Okay, kenapa saya suka tray ni? Tray ni dia boleh buka tau. Nombor 2, kita akan letak semua all the medicine we got. Semua makanan ubat-ubatan dia. So kita akan susun. So ini dah saya susun dah. So kita just ni saya suka bagi ni. Lepas tu kita letak dia kat sini. Then dan yang terakhir ni kita akan letak stok makanan. Atas ni saya letak semua wet food. Ini untuk senang kita terus grab lah. Yang ni lepas tu kita ada dry food pun kita mesti ada letak dekat atas untuk senang kita grab. Ni treats dia. So nanti kita akan restock treat pula. Lepas tu ini semua medication dia untuk ubat-ubatan dia ataupun grooming tools dia lah. So kita ada sikat apa semua. Dan bawah sekali saya letak stok makanan dan juga pinggan makan dia. So saya rasa setakat tu saja konten untuk hari ni. Terima kasih. Thanks for watching. Bye.